salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bahasa jiwa bangsa. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, para pensyarah yang dihormati serta sidang hadirin yang saya muliakan. Terlebih dahulu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan pidato pada hari ini. Berdirinya saya di pentas ini bukan sekadar menyuarakan pandangan sebagai seorang mahasiswa, tetapi membawa aspirasi generasi muda yang percaya bahawa kemajuan teknologi hanya akan membawa erti sekiranya dipandu oleh nilai dan etika. Justeru, marilah kita menghayati bersama tema pidato pada hari ini. Nilai dan etika dunia digital, perspektif anak muda masa kini. Hadirin sekalian, dunia hari ini berkembang tanpa mengenal sepadan. Melalui teknologi digital, manusia dapat berhubung, memperoleh ilmu dan berkongsi maklumat hanya dalam beberapa saat. Namun di sebalik kemajuan yang mengagumkan ini, timbul satu persoalan yang wajar kita renungkan. Adakah kemajuan teknologi turut disertai dengan kemajuan nilai dan etika? Pada hemat saya, kecanggihan teknologi tidak akan membawa makna sekiranya manusia gagal menggunakannya secara bertanggungjawab. Sesungguhnya masa depan dunia digital bukan ditentukan oleh sejauh mana teknologi berkembang, tetapi oleh sejauh mana nilai dan etika dipertahankan oleh generasi muda. Hadirin yang dihormati, dalam membicarakan masa depan dunia digital, persoalan paling asas yang perlu diberikan perhatian ialah pembentukan identiti digital yang berteraskan integriti. Dalam era digital, setiap komen, gambar, video dan maklumat yang dimuat naik akan meninggalkan jejak digital yang mencerminkan kepribadian seseorang. Oleh itu, identiti digital tidak seharusnya dibina melalui populariti atau jumlah pengikut di media sosial, tetapi melalui sifat jujur, amanah dan bertanggungjawab. Individu yang berintegriti akan berfikir sebelum bertindak, menyimak kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi, serta menghormati hak cipta dan hasil usaha orang lain. Sikap ini penting bagi membendung penularan berita palsu, penyebaran fitnah dan penyalahgunaan teknologi yang semakin membimbangkan masyarakat. Sebagai generasi yang bakal menerajui negara, kita perlu menyedari bahawa kemahiran menggunakan teknologi sahaja tidak mencukupi. Kita juga perlu memiliki keupayaan membuat pertimbangan yang rasional. Di sinilah pemikiran computational memainkan peranan penting. Melalui proses mengenal pasti masalah, menganalisis maklumat, mengecam corak dan membuat keputusan secara sistematik, seseorang mampu menilai kesahihan sesuatu maklumat sebelum bertindak. Kemahiran ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah secara logik, malah membantu pengguna digital yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Jelaslah bahawa identiti digital yang berteraskan integriti merupakan benteng pertama dalam membina ekosistem digital yang sihat dan dipercayai. Namun demikian, dunia digital tidak hanya memerlukan individu yang jujur, malah memerlukan masyarakat yang mampu menghormati perbezaan pendapat serta mengamalkan empati dalam setiap interaksi. Persoalannya, mampukah generasi muda menjadikan media sosial sebagai ruang yang menyatukan manusia, bukannya medan yang menjarakkan hubungan sesama insan? Sidang hadirin yang saya hormati, jika identiti digital dibina atas dasar integriti, maka dunia digital yang sejahtera pula hanya akan terbentuk apabila wujudnya nilai hormat dan empati dalam setiap interaksi manusia. Ironinya, dalam ruang yang kononnya dicipta untuk mendekatkan manusia, kita semakin kerap menyaksikan perpecahan yang berpunca dari para kata-kata yang tidak beradab, komen yang melampau batas, serta sikap tidak mempeduli terhadap perasaan orang lain. Hadirin sekalian, fenomena bully cyber bukan lagi isu terpencil. Sebaliknya telah menjadi cabaran global yang meresap dalam kehidupan remaja dan anak muda.
satu hantaran, satu komen dan satu perkongsian boleh mencetuskan tekanan emosi, menjatuhkan maruah, malah dalam kes tertentu membawa kepada kesan psikologi yang serius. Hakikat ini menunjukkan bahawa teknologi tanpa nilai hanya akan mempercepatkan penyebaran kebencian dalam bentuk yang lebih luas, halus tetapi lebih meluas. Namun persoalannya, di manakah letaknya nilai kemanusiaan kita ketika jari lebih laju daripada pertimbangan akal? Di sinilah nilai hormat memainkan peranan penting. Hormat bukan sekadar menerima perbezaan pendapat, tetapi keupayaan untuk menilai semula cara kita menyampaikan pandangan agar tidak merosakkan maruah orang lain. Empati pula mengajar kita untuk merasai sebelum menilai, memahami sebelum menghukum, dan berfikir sebelum bertindak. Hadirin yang dimuliakan, dalam konteks ini, pemikiran komputasional sekali lagi menjadi kerangka berfikir yang sangat signifikan. Sebelum memberikan reaksi terhadap sesuatu isu di media sosial, seseorang perlu melakukan proses menganalisis situasi secara sistematik. Apakah fakta sebenar? Apakah emosi yang sedang mempengaruhi penilaian? Apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang? Serta apakah tindakan yang paling wajar diambil? Proses ini bukan sahaja mengurangkan reaksi impulsif, malah membantu membina budaya digital yang lebih matang dan bertanggungjawab. Ironinya, semakin canggih teknologi yang kita memiliki, semakin mudah manusia terperangkap dalam reaksi spontan yang tidak berfikir panjang. Justru tanpa kawalan nilai, dunia digital akan terus menjadi ruang yang subur dengan salah faham, konflik dan penularan maklumat tidak sahih. Hadirin sekalian, lantaran itu, tanggungjawab memelihara nilai ini tidak boleh diletakkan pada bahu teknologi semata-mata. Ia terletak kepada generasi muda yang menjadi pengguna terbesar dunia digital. Mahasiswa khususnya bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi juga pembentuk budaya digital masyarakat. Setiap tindakan dalam talian mencerminkan tahap kematangan diri, dan setiap pilihan kata mencerminkan nilai yang dipegang. Apabila nilai, hormat dan empati ini berjaya dihayati, ruang digital tidak lagi menjadi medan konflik, sebaliknya berubah menjadi ruang ilmu, ruang dialog dan ruang pembangunan insan yang lebih seimbang. Namun begitu, persoalan yang lebih besar semakin menanti untuk dirungkaikan. Bagaimana generasi muda boleh menjadi arkitek utama dalam membentuk masa depan etika digital yang lebih berprinsip dan berdaya tahan. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, apabila kita menelusuri dua dimensi awal tadi, integriti sebagai asas identiti digital dan empati sebagai nada interaksi manusia, maka kita tiba pada satu hakikat yang tidak dapat dielakkan, iaitu masa depan dunia digital sepenuhnya bergantung kepada kesiapsiagaan generasi muda untuk memimpin perubahan ini dengan ilmu, akal budi dan kematangan nilai. Hadirin sekalian, generasi muda hari ini bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi sebenarnya merupakan arkitek kepada landscape digital masa hadapan. Setiap keputusan yang dibuat dalam ruang digital, sama ada dalam bentuk perkongsian maklumat, penciptaan kandungan maupun interaksi sosial, akan membentuk norma baharu masyarakat. Dalam era kecerdasan buatan dan automasi, literasi digital tidak lagi cukup sekadar mengetahui cara menggunakan aplikasi, tetapi melibatkan kebolehan menilai maklumat, memahami kesan algoritma, serta membuat keputusan yang berasaskan pertimbangan etika. Di sinilah pemikiran computational menjadi tunjang penting dalam membentuk warga negara digital yang berdaya saing.
proses seperti dekomposisi, membantu kita memecahkan masalah kompleks dalam dunia digital kepada bahagian yang lebih mudah difahami. Pengencam corak membolehkan kita mengenal pasti penyebaran maklumat palsu atau kandungan manipulatif. Abstraksi pula membantu kita menapis maklumat yang relevan daripada gangguan yang tidak penting. Akhirnya, pembinaan algoritma pemikiran membimbing kita untuk membuat keputusan secara sistematik sebelum bertindak di ruang digital. Kesemua ini membentuk satu kerangka berfikir yang bukan sahaja kritis tetapi juga beretika. Hadirin yang dimuliakan, ironinya, kecanggihan teknologi tidak pernah menjamin kematangan manusia. Kita boleh memiliki sistem kecerdasan buatan yang paling maju, tetapi tanpa nilai dan etika, teknologi tersebut boleh disalahgunakan sehingga memudaratkan masyarakat. Justru, tanggungjawab membina ekosistem digital yang seimbang tidak boleh dipisahkan daripada pendidikan nilai yang berterusan. Sebagai bakal pendidik, mahasiswa Institut Pendidikan Guru memikul amanah yang besar. Kita bukan sahaja bertanggungjawab untuk menguasai digital, tetapi juga mendidik generasi akan datang agar menggunakan teknologi dengan beretika. Guru pada era digital bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembimbing nilai yang memastikan teknologi digunakan untuk membina, bukan memusnahkan. Hadirin sekalian, jika dahulu kekuatan tamadun diukur melalui pencapaian fizikal dan pembangunan material, namun pada era digital ini, kekuatan sebenar sebuah tamadun diukur melalui ketinggian nilai yang dipegang oleh masyarakatnya. Teknologi akan terus berkembang tanpa batas, tetapi nilai dan etika ialah kompas yang memastikan arah kemajuan itu tidak tersasar daripada landasan kemanusiaan. Maka sebelum saya mengakhiri bicara ini, izinkan saya menegaskan satu hakikat yang perlu kita hayati bersama. Dunia digital tidak memerlukan manusia yang sekadar jelek teknologi, tetapi memerlukan manusia yang jelek nilai. Pohon meranti teguh berdiri, akarnya kukuh mencingkam bumi. Teknologi tinggi boleh dicari, nilai dan etika maruah insani. Sekian, terima kasih.